Pasukan petugas tabung haji TH bersiap sedia menyambut ketibaan kumpulan pertama jemaah haji Malaysia bagi musim 1446 Hijrah bersamaan 2025 Masihi yang dijadualkan tiba di Madinah pada 29 April. Menurut pengarah operasi Madinah merangkap Naib Konsul Haji Malaysia, Effendi Abdullah, TH akan menempatkan petugas di setiap zon termasuk bahagian kaunseling dan kesihatan yang membuka klinik di Ibu Pejabat TH di Roha Al-Madinah. Basically anggota yang petugas yang datang ni kebanyakannya lebih pada 50% petugas berpengalaman, jadi insyaAllah semua dah siaga lah untuk menerima kehadiran bakal haji ataupun jemaah haji. Ketika ini TH masih menanti ketibaan kira-kira 70 petugas haji di Madinah dari Malaysia. Daripada jumlah keseluruhan 632 petugas TH musim ini, 122 orang akan bertugas menguruskan jemaah haji di Madinah. Walaupun macam-macam rintangan yang kita hadapi, untuk persediaan di saat akhir ni kita siap sedia untuk menyantuni pada Dufur Rahman. Jemaah Haji Malaysia akan tiba ke Madinah secara berperingkat dengan kumpulan pertama pada pukul 7.50 pagi waktu tempatan di lapangan terbang antarabangsa Putera Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menerusi pesawat Malaysia Airlines Berhad. Musim haji kali ini TH menyediakan 3 bangunan penginapan jemaah haji di Madinah, iaitu di Anwar Al-Madinah Movenpick, Saja Al-Madinah dan Imar Royal Hotel Madinah.